Kali ini kat sini saya mau introduce satu jenis pisau campulat oil. Saya rasa bagus untuk mancing batin dan mekong punya ini campulat oil. Sini saya guna 8 penutup. Saya campur 550 ml air sebab saya guna 6363 pelet sekilo. Dikoncang rata, lepas 2 jam ke atas boleh guna. Saya guna batu hidup dekat main light, pelampung, spring dan pelambut macam ni. Sini saja boleh guna 7 inci lah. Jadi pelambut 7 inci. Ikut tempat, kalau boleh panjang kita boleh guna panjang sikit. Okay. Mata kain saiz saya guna junior hook saiz 9. Kalau ikan 15 kg ke bawah, no problem. Okay. Pelet kita kepang dekat spring ni, kita dalam ketat sikit, luar kita kasih longgar sikit. Lepas tu siap punya macam ni. Okey, kita balingkan. Sama juga kalau atas tak makan pun boleh main separuh air. Selamat mencuba.